Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan melakukan 4 situasi yang berkaitan dengan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW. Jadi saksikan. Dalam hati bila bersedia. Allahu Akbar. Naik kelas. Assalamualaikum. Bis. Oh bis. Mana? Baik, pilih. Baik, kau kenapa? Kemam. Dah. Suka makan ubat belum? Sudah makan tapi ubat belum. Belum. Oh, tidak macam bayar. Kau bagi situ je. Ubat di mana kau? Okey. Ubat. Mana air? Air kedua. Kita kedua aja. Okey. Air kat sini. Ni, duduk kan. Tadi kau dah cek belum suhu kau apa? Dah suruh aku tinggi sikit. Mesti Kalau ni kau makan ubat dulu, katakanlah kalau besok pagi kau tak okey, kita pergi sana. Boleh? Okeylah, makan ubat. Okeylah. Kau akan apa kau tidur. Assalamualaikum. Wah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Megat. Kau dengar tak tadi bacaan aku? Sedap tau. Imam pun boleh kalah. Aduh Farid, baca Al-Quran tu dah bagus dah. Tapi tak perlu nak menunjuk-nunjuk. Semua tu datang pada Allah. Alah, lah. Aku tahu aku yang terbaik. Jangan risau. Tak boleh macam tu Farid. Kau kena hati-hati. Nabi Muhammad dah ajar kita supaya berendah diri. Takut nanti lama-lama timbul rasa riak. Alah, itu tak apa. Itu kita boleh ketepikan dulu. Janji bacaan aku yang terbaik. Alaika sallallahu oh Muhammad, peace and blessings on you every. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ustaz ada dengar sedikit dah perbualan korang tadi. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Macam ni Ustaz, si Farid ni dia terlalu bangga dengan bacaan dia tadi. Mana ada. Tak, saya cuma beritahu yang saya boleh baca dengan baik tu je Ustaz. Salah ke? Farid, bacaan yang baik itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh riak dalam suatu perkara. Sebab apa salahnya kita rendah diri? Rendah diri ni maksud kita ni mengakui kelebihan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk berbangga. Dengar tu Farid. Okey, dalam Islam ni ada 2 akhlak penting yang perlu kamu jaga. Yang pertama adalah rendah diri atau dikenali sebagai tawaduk. Iaitu kita tidak boleh berbangga diri, tidak boleh merendahkan orang lain dan juga kita kena mengakui bahawa semua kelebihan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah sederhana, yang dikenali sebagai wasatiyah. Iaitu kita tidak boleh menunjuk-nunjuk atau riak lah. Dan seterusnya kita tidak boleh melebihan dalam apa jua tindakan kita. Akhir sekali kita kena seimbang lah dari segi ibadah dan kehidupan. Farid faham?
Faham Ustaz. Saya minta maaf atas perbuatan saya tadi. Saya pun tak sedar Ustaz sebenarnya. Dan saya pun betul kata Ustaz, lama-kelamaan perbuatan saya tadi boleh menjadi riak juga semua. Alhamdulillah Farid. Ya tak apa Farid. Yang penting kamu sedar diri dan ubah dirilah. Ya, itu tanda orang yang beriman. Terima kasih Ustaz. Tak apa. Lepas ni aku akan sokong kau. Kita akan baca Quran sama-sama. Lepas tu kita saling tegur-menegur untuk demi kebaikan kita. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, jom balik. Jom. Allah Akbar. Betul lah Ustaz. Saya pun rasa bila kita rendah, tenang, hidup kita menjadi lebih dekat dengan Allah SWT. Sebenarnya itulah akhlak Muslim sejati. Kita menghias diri kita dengan sifat tawaduk dan kesederhanaan. Faham Ustaz? Okay. Allah, guide me all the way to your Jannah, ya Allah. Lapar lah hari ni. Dari pagi aku tak makan lagi. Kalau makan Maggi kan sedap. Apa kata kalau aku lawat kedai Aslam? Assalamualaikum Aslam. Jualan macam mana? Waalaikumsalam. Macam biasa laju. Harga satu Maggi ni RM4 satu pack. Tapi kalau orang nak bayar hujung bulan, aku cash dia RM9. Potong besar weh. Astaghfirullahalazim Aslam. Itu kan riba. Oh, dah naikkan harga yang melampau sebabkan ansuran. Itu dah menzalimi pelanggan. Alah Hafiz. Zaman sekarang ni siapa pandai main harga, dia kan cepat. Alah, itu Hafiz ada melawat kedai aku. Jadi aku nak tengok kedai dia lah. Mesti dia rugi besar tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak beli Maggi boleh? Nak beli Maggi? Kalau 2 Maggi ni dalam RM8. Boleh saya beli. Okay, boleh. Tunggu lah. Ni bakinya. Okey, terima kasih bang. Hafiz, kau pun jual Maggi kan? Tapi kenapa Maggi RM4 walaupun hujung bulan kau tak naikkan harga? Rugilah, naikkan sikit baru untung lah. Tak apalah. Aku amalkan cara yang halal. Aku nak dapatkan rezeki yang halal daripada Allah. Allah pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan satu lagi, kita kena amalkan sifat amanah dalam surah An-Nas. Anissa. Dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Faham tak? Hafiz, betul kata kau. Aku salah. Aku tamak. Mulai hari ini, aku akan jauhi riba dan mula mengamalkan perniagaan dengan amanah. Alhamdulillah Aslam. Lain hari ni aku harap kau taubatlah. Semoga Allah berkati rezeki kita ni. Aku minta maaf. Doa. Jauhi riba. Jauhi riba. Jauhi riba. Amalkan amanah. Ya Aslam, kau ni asal. Jangan tengok depan lah. Aku minta maaf. Aku tersandung meja jadi aku kurang sengaja. Beli susah ha? Megat Aslam, kenapa ni? Kau tenang je, gaduh. Kita bincang dulu. Macam ni Farid. Aku penat lah asyik nak mengalah je. Nak hanya hormat orang. Tapi orang tak nak pun hormat aku. Sabar Megat. Ingat tak Haji Rasulullah pernah berkata bahawa tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya
sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Maksudnya kat sini, kalau nak orang hormat kita, kita kena hormat orang dahulu. Betul juga tu Farid. Aku ni cepat sangat marah-marah. Aslam, aku minta maaf, okey? Tak apa. Aku pun masalah tadi. Aku lalai. Macam tu lah. Sebab selain daripada kita cakap lembut, kawal emosi dan bersangka baik juga adalah salah satu alat yang Nabi ajar. Okay? So kita baik-baiklah. Okay? Terima kasih Farid sebab tegur aku. Aslam, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat kasih sayang dan lemah lembut ni ada satu hadis iaitu an Jaririn an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yuhram rifqa yuhram al-khaira. Dia daripada Jarir radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa barang siapa dijauhkan dari sifat lemah lembut atau kasih sayang, berarti ia dijauhkan dari kebaikan. Jadi daripada hadis ni kita mesti berusaha memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut ini. Kerana ia merupakan satu sifat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kita mesti mempraktikkan dan mengamalkan sifat lemah lembut dan kasih sayang. InsyaAllah pelbagai kebaikan akan datang daripada ilahi kepada kita. Seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, dijauhkan segala musibah dan lain-lain. Jadi ayo kita tak pinyah diri kita dan keluarga kita supaya memiliki sifat kasih sayang ini, dan supaya sifat kasih sayang ini menjadi amalan yang berterusan dalam keluarga kita dan diri kita sendiri. Jadi untuk rezeki halal, hadisnya ialah Rasulullah SAW bersabda bahawa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan saksinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk amanah pula, Nabi Muhammad SAW bersabda, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi, Siddiqin dan Syuhada. Hadis riwayat Tirmizi.